Lelaki tunjuk isyarat jari tengah tumbuk cermin bas di Terminal BSI disiasat polis. Polis sedang menyiasat insiden melibatkan seorang lelaki warga tempatan yang bertindak agresif dan menunjukkan isyarat lucah di Terminal Bas Bangunan Sultan Iskandar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut daripada seorang wanita warga tempatan berusia 37 tahun pada Sabtu. Kejadian tersebut turut tular di aplikasi X dan suspek yang dipercayai berada dalam keadaan mabuk telah menumbuk cermin serta menendang pintu bas. Suspek turut mengeluarkan kata-kata ugutan kerana tidak dapat menaiki bas di terminal berkenaan. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum dengan penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika ugutan itu bukan melibatkan ancaman menyebabkan kematian, kecederaan parah atau kerosakan harta benda. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100. Mana ada ini macam, tengok orang ini macam pun boleh kerja kah? Tengok orang kerja, banyaklah, baguslah, tengok dia kerja macam mana. Bersantai, rancak, berdosa, nak ambil, tu dia kerja. Amboi, macam-macam posting tengok. Amboi posting macam-macam. Tambih. Mana ada ini macam, tengok orang ini macam pun boleh kerja kah? Tengok orang kerja, banyaklah, baguslah, tengok dia kerja macam mana. Bersantai, rancak, berdosa, nak ambil, tu dia kerja. Amboi, macam-macam posting tengok. Amboi posting macam-macam. Tambah.